Tu dia, kita tengah readykan ayam, cili semua ni, santan, daun limau, ada tomato, serai halia. Okey, korang agak-agak kita nak buat apa ni? Yes, kita nak buat ayam pop. Ni adalah perkara pertama kali yang Kak KM akan buat. Harap-harap menjadi. Bismillah dulu. Okey, kita basuh ayam bersih-bersih dengan tepung semua. Kita nak tunggu air kelapa kita untuk kita rebuskan dia. Okey. Tunggu Ira ni belikan kelapa. Korang tercicir santan. Okey, santan kita nak pakai banyak mana Kalau santan kotak kecil itu ngam lah. So kalau kotak besar macam ni 4 lah. 4 senduk. Alright. Baru kita tutupkan dia. Jangan lupa seasoningkan dia garam aji. Okey, air kelapa sudah mari. Kita tak nak isi dia, kita nak air dia saja. Tapi sikit. Enggak. Right dah. Okey, kita ada beli 3 paket. Satu-satu kita buat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan air kelapa. Oh, satu pun dah cukup dah, Ira. Lagi setengah lah. Okey, boleh. Lepas tu masukkan serai yang kita dah ketuk. Halia. Kita tak ada ukur lah besar ibu jari ke, jari X ke, kita tak ukur. Tapi korang tengok macam ni, korang agak-agak lah bawang putih yang kita dah ketuk. Lepas tu masukkan garam aji sikit. Tunggu, kita kan tutup bagi dia empuk dulu ya sayang. Okey, sentiasa timbakan dia sebab dia bila dia ada santan ni, kita tak nak dia berpisah ya. Santan dengan air tu. Macam dalam hubungan lah. Kalau dalam hubungan tu tengah baik-baik kan, jangan cari pasal. Jangan cari pasal. Ni nak raya ni jangan cari pasal. Okey, puasa ni tak larat. Okey, Ira tuangkan minyak dekat dalam kita punya untuk nak blend ni, kita tak pakai air. Okey, sama. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan dalam kita punya kuali. Masukkan kita punya daun limau. Sekejap, belum potong lagi, sekejap. Okey, kita punya daun limau. Biasakan jangan pakai dia punya tangkai tengah tu itu yang buat pahit sebenarnya. So kita ambil yang bahagian daun saja. Alright, kacau-kacau. Sekarang dah mendidih, dah masak elok, semua minyak dah timbul. Baru kita seasoningkan dia dengan garam, aji, serbuk perasa ke apa yang korang suka tu. Kalau dah kering, sekejap lagi baru kita tambahkan air. Santan. Ni santan kita pula sambal dia. Kita letakkan santan sikit je, okey.
Okey dah. Kita nak tengok macam ni keadaan dia ni. Harap-harap jadilah ya. Okey, kita dah Kurang lagi 2 minit ni korang. kita dah angkat ayam dia. So kita nak buat sos putihnya. Air yang sama tadi tu kita masukkan santan sikit. Okey. Masuk garam, aji, seasoningkan dia. Kalau tak cukup pekat, boleh letak tepung jagung sikit. Okey, tapi ni kita test dulu tengok. Kalau dah cukup pekat tak payahlah. Alright, itu je. Lepas tu dah siap dah. Next kita nak buat kuih lapis. Alright. Alright guys. Satu cawan dia penuh Moy. Penuh-penuh. Okay, kita nak buat kuih lapis sekarang. Korang tengok betul-betul. Ini adalah first time untuk Amoy dengan Kak KM buat. Macam tu lah. Lagi sikit ngam-ngam penuh betul. Okay, kita ikut sukatan cawan ni. Okay, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sukatan untuk gula dia 1 cawan gula, 3 cawan air. Lagi penuh. Ngam-ngam betul. Macam tu. Baru dia punya nisbahnya tak lari. 1, 2. Okey. Daun pandan. Masukkan daun pandan. Okey, buka api. Okey, kita masakkan air gula. Sementara air gula tu nak masak, kita nak preparekan dia punya tepung. Okey, untuk tepung beras mesti pakai 2 cawan. Kita pakai sukatan cawan yang sama. Alright. Cukup ke? Lagi sikit lah pakai sudu. Oi. Telajak kata. Okey, ngam. Okey, 2 cawan tepung beras. Tepung beras tak kira lah brand apa pun, kita jumpa brand ni pun sedap dah. Alright. 2 tepung beras. Okey, untuk tepung jagung setengah cawan ni. Okey, masuk. Tepung gandum pun setengah cawan. Lagi sikit lah. Alright. Okay, kacaukan. Okay, Amal letak garam sikit. Cukup kot. Alright. Okay, lepas tu kita nak masukkan santan. 1 cawan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita nak masukkan air gula tu 3 cawan air. So, Amoy masukkan air panas tu, air gula tu dekat dalam ni. Baik-baik awak panas. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sengit-sengit Amoy, baik-baik Mai. 1. Right. Lagi 2. Make up sanggapan ni. Alright, kita pukulkan dia dan masukkan telur. 2 biji. Alright, cantik. Okay, bila kita dah whiskkan dia, kita mesti tapis ya, supaya bahan-bahan kita dia akan jadi lebih halus lah. Cantik. Okay. Bila kita dah tapiskan dia, kita kena bahagikan dia kepada 2 bahagian. Satu kita nak letak pewarna merah, satu lagi biar putih. Yang ketul ni yang kita tak nak ni. Okey, kita nak bahagikan kepada 2 bahagian. Alright.
So okay, yang ni kita nak buatkan warna pink. Lagi sikit ke? Nanti dah masak lagi merah. Betul? So cukup ni? Cukup. Okay. Alright, kita nak start dah. Kita punya periuk kukus dah mendidih dah airnya. Alright. Okay, kita ratakan minyak sikit supaya dia tak melekat kat keliling tu. Okay. Cukup. Okay dah. Okay, lepas tu masukkan. Kita masak layer by layer, okay? Yang putih dulu kita masak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah naknya. Amin. 2 spoon Ke bekas ni besar sangat ke? Lagi sikit lah. Lagi satu lah. Alright. Okay, so kita masakkan dia berapa minit, Boy? 4 minutes. Okay, 4 minit. Betulkan dia. Bismillah. Okay, tu dia. Dah masak dah yang putih. Okay, masukkan yang pink. Dapat berapa layer je ni? Alah. Alright. Selamat berbuka you all. Kita tengok macam mana. Minum agak tu. Kuih lapis yang pink putih tu. Oh. Sayau. Minum, tuang minum. Sayau tak. Salam. Tak lekat. Kuih favourite ayam ke? Ni lapis yang macam dengan anak tau. Mama buat? Amoy. Mama lah. Kita buat bersama-sama. Macam mana nak keluarkan Mamoy? Boy, puasa boy. Saya kau penat boy. Lembut sangat. Ya, Alhamdulillah. Kena pakai satu lagi sudut. Cep. Cinta tak sabar ni. Thank you guys, sayang. I love you. Jadi bye. Jarang tak jadi. Tu dia ayam pop kita. You campur macam ni Tuang kuah putih. Mana abang? Abang punya bang. Jom abang. Panas saja. Cici bagi. Cici anak mak ngah. Cici ke cici cik? Cici ke cici? Cik. Kenapa adik tak nak kawan dengan abang? Adik? Bosan. Adik cakap bosan tepek depan-depan je dek. Adik sayang abang sikit boleh? Boleh. 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 Adik-adik sayang abang ke sayang mama? Mama. Adik sayang mama ke sayang papa? Mama. Adik nak tidur sayang mama ke sayang papa? Mama. Adik, habislah kau. Tak perlu hantar kau sekolah esok. Pandai-pandai lah kau pergi. Adik bukan sayangku papa ke? Kau cuma tu semua dekat situ. Tak.